Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam podcast Kopi dan juga Sejarah. Masih lagi bersama dengan sahabat seperjuangan saya, Saudara Irfan. Apa khabar, Irfan? Alhamdulillah baik. Kita dalam mood raya sekarang mood ni. Raya. Mood raya sekarang Tapi silap Awi dia tak bagi tahu awal untuk pakai baju raya ni. Saya dah plan dah semalam. Bang nak rakam video hari ni. Lepas tu bagi tahu kata akan biasa-biasa je lah tu. Tapi dia dah surprise. Aduh. Jadi kita konsep santai hari ni. Kita pakai kain sarung hari ni. Kita pakai kain sarung hari ni. Kita duduk di kampung. Duduk di kampung. Jadi sebelum tu kita nak ucapkan kepada semua viewers kita selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan juga batin. Dan semoga Allah terima amalan-amalan kita di bulan puasa dan semoga istiqamah bulan puasa ke bulan-bulan seterusnya, insya-Allah. Okey, kita kat mana sekarang ni, Bang? Kita tak jauh. Tak jauh ya? Kita di mana? Kita di kampung kita. Kampung kita. Kampung kita. Tapi kalau dengar ke bahasa kita bercakap ni macam kampung KL ke Selangor, tak. Kita di Kelantan. Kita di Kelantan. Kita di Kelantan sekarang ni. Kita berada di salah satu hidden gem yang berada di Kelantan. Iaitu di hujung Rantau Panjang. Hujung Rantau Panjang. Nama apa tempat ni? Tempat ni namanya Bukit Kuong. Bukit Kuong ya. Bukit Kuong berada di salah satu tempat yang sangat-sangat hujung daripada Kelantan yang sempadan dengan Thailand. Iaitu Rantau Panjang. Rantau Panjang ada tempat secantik ni? Ada, ya. Saya pun baru tahu. Betul. Kita orang rasanya Abi pun baru tahu. Baru tahu betul. Sepanjang kita hidup 20 tahun lebih ni dah baru datang ke tempat ni. Tempat ini diberi nama Teniak Village. Jadi kepada yang pencinta alam, yang suka hiking, masuk hutan, kayak ataupun ATV yang jauh daripada kesibukan dan hiruk pikuk kota ni, bolehlah datang kat sini. Yang penting tempat ni sesuai untuk kita. Yes. Kopi dan sejarah. Kita cerita sejarah dengan cara yang sangat-sangat santai. Okey, kalau boleh tengok kat belakang ni ada kabus, ada bukit. Dia satu yang terbaiknya kat sini ni, kalau hiking dia, belakang boleh nampak Thailand, depan tu boleh nampak Tasik. Tasik yang sangat-sangat cantik. Jadi korang kalau siapa-siapa yang berminat boleh pergi ke TikTok dia orang, lepas tu order dengan dia orang. Ya betul. Bukan order, booking. Booking. Silap order tu barang, bukan booking. Tahulah Kelantan. Okey. Baik, settle untuk tu. Kalau korang yang berminat boleh pergi ke TikTok Teniak Village dan boleh booking dengan tuan dia. Alhamdulillah, tuan dia sangat baik dan dia menyediakan perkhidmatan yang terbaik lah. Kalau nak sewa chalet ke, kemah ke okey. Even nak main kolam, budak-budak pun ada juga. Okey, Pang. Baik, masuk ke dalam tajuk kita. Tapi sebelum tu, kita minum kopi dulu. Dah nama pun kopi kan. Siapa tuang ni? Saya. Awak tuang. Allah. Memang sangat sesuai pagi ni. Pagi ni dibrew khas daripada Arabica dan Robusta. Ini adalah kopi yang terbaik. Hati-hati. Terus. Okey, Pang. Kita dah cerita episod-episod yang lepas mengenai sahabat akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dah cerita daripada kronologi sehingga pelantikan beliau menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah umat Islam yang pertama, Khulafah Ar-Rashidin. Kita tahu dalam pemerintahan beliau ni banyaklah peristiwa-peristiwa yang berlaku, peperangan demi peperangan. Yang paling terkenal sekali peristiwa Riddah lah, di mana wujudnya masa Rasulullah ada lagi wujudnya golongan nabi-nabi yang mengaku nabi ni, golongan nabi-nabi palsu. Golongan nabi palsu sehingga ada tak sedar diri. Dah lah tak handsome. Nak mengaku nabi pula. Ini masalah. Dan ada lebih teruk lagi tu, perempuan. Nak mengaku Nabi pun perempuan, masalah. Kita tak tahu nak panggil apa, Nabi ke Nabiyah? Nabiyah kan? Nabiyah, Allah. Sebab bahasa Arab ni kalau yang perempuan kita letak ta. Jadi Nabiyah lah. Nabiyah. Teruk sangat nama tu. Okey, baik. Boleh ceritakan sikit, Bang, kronologi ataupun peristiwa yang berlaku pada peringkat awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, terutamanya peristiwa Riddah ni lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd.
Pertama sekali, seperti yang kita cerita di episod-episod yang lepas tentang Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, yang mana kita sebut Sayyidina Abu Bakar ni, beliau menghadapi pelbagai ujian. Yang paling besar sekali lah peristiwa Riddah tadilah. Peristiwa Riddah iaitu orang-orang Arab murtad. Dan tahukah kita yang setelah setelah kewafatan Rasulullah ataupun di akhir-akhir hari Rasulullah SAW, orang Arab ni sebahagian besarnya murtad. Kecuali 3 tempat sahaja yang kekal dengan iman. Yang pertamanya semestinya Madinah lah. Madinah Munawwarah lah. Okey. Para sahabat. Yang next Mekah. Mekah. Yang ketiga, yang ini yang sangat-sangat mengejutkan. Kat mana tu? Kat Taif. Taif. Tempat yang baling Rasulullah. Batu Rasulullah. Tempat yang malaikat offer untuk hempap dengan batu tu. Kekal dengan iman. Disebabkan doa Rasulullah SAW. Mereka kekal dengan iman. Bukan setakat beriman, tapi mereka teguh dengan keimanan di saat orang Arab lain goyah. Dah berubah dah. Itu 3 tempat. Dan ada satu lagi lah tempat yang berada jauh di timur Madinah, timur tanah Arab yang di Bahrain sekarang, dekat Bahrain tu. Mereka ini je yang kekal dengan Islam. Golongan murtad pula, mereka ini ada 2 golongan. Golongan murtad yang mengikuti Nabi palsu. Yang kedua, golongan yang murtad kerana enggan membayar zakat. Apa masalah tak nak bayar zakat ni? Itu masalah. Yang pertama tadi kita faham lah. Ikut Nabi palsu memang murtad lah. Yang kedua ni lah, yang Sayyidina Abu Bakar dibantah oleh beberapa orang sahabat, termasuklah Sayyidina Umar. Iaitu atuqatiluna, Sayyidina Umar kata, atuqatil, adakah kamu ingin memerangi mereka yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan Rasulullah SAW sabda, apabila mereka telah Islam, maka panggil haram untuk kita perangi mereka. Sebab dia orang still mengaku Nabi. Mengucap tak ada syirik. Cuma tak nak bayar zakat. Tak nak bayar zakat. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar kata, demi Allah, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan perangi mereka yang memisahkan di antara solat dan zakat. Sedangkan Quran datang sekali. Solat dan zakat ni sekali. Solat zakat. Okey. Jadi Umar kata, dengan keteguhan Abu Bakar itu, Allah telah mencampakkan ke dalam hati aku rasa tenang. Dan aku yakin bahawa Abu Bakar benar. Sebab itulah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada anak-anak murid dia, dia kata, demi Allah, tanpa Abu Bakar, ma'ubidallah. Dia kata 3 kali. Tanpa Abu Bakar, Allah tak akan disembah. Tanpa Abu Bakar, dah tak ada dah Islam. 3 kali dia kata. Sampai anak murid dia cakap, mah ya Abu Hurairah. Cukup ya Abu Hurairah. Kenapa? Maka Abu Hurairah pun sambunglah cerita dia, iaitu manusia enggan membayar zakat, dan Abu Bakar dibantah oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW. Tapi Abu Bakar teguh dengan sehinggalah pendirian. Islam itu murni mengikut Islam yang apa yang Allah nak, yang Rasul ajar. Dan ini menunjukkan bahawa pendirian Abu Bakar itu jelas. Dan sebenarnya sebelum berlakunya peristiwa ini yang menunjukkan keteguhan Abu Bakar, sebenarnya sebelum peristiwa ni Abu Bakar dah cerita hari pertama lagi dia dilantik. Dia seolah-olah dia macam pidato untuk menyatakan polisi lah. Okey. Apa hala tuju? Manifesto dia. Okey. Yang paling besar sekali, panjang ucapan dia. Abu Bakar kata, innama ana muttabi'. Ayuhan nas, innama ana muttabi'. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini pengikut. Walastu bi mubtadi'. Dan aku bukanlah orang yang memandai-mandai. Sesungguhnya waqad nazalal Qur'anu, sesungguhnya Quran telah turun. Wasannan nabiyyu, dan Nabi telah tunjuk contoh. Wa 'allamana fa'amilna. Sesungguhnya Rasulullah telah tunjuk cara dan diajar kepada kita dan kita ikut. Dan kita ikut seperti yang Rasulullah ajar. Maknanya tak perlu kepada tambahan. Ini menunjukkan jelas pendirian Abu Bakar yang ini politik aku. Aku ikut. Nak follow Rasulullah. Dan selain daripada peristiwa Riddah tadi, yang kita boleh nampak yang keteguhan Abu Bakar ialah sebelum Sayyidina Abu Bakar menyediakan 12 pasukan tentera daripada Madinah ni untuk apa tu? Untuk menundukkan orang-orang yang murtad ni, untuk mengalahkan mereka. Maknanya untuk pertama, kalau mereka bertaubat dan insaf, itu lebih baik. Tak ada masalah. Tapi kebanyakannya mereka memilih untuk berperang.
Jadi 12 pasukan ini dah disediakan untuk menundukkan mereka. Jadi sebelum peristiwa ini sebenarnya ada satu peristiwa yang juga menunjukkan Abu Bakar ni tegas dengan sunnah. Makna keputusan yang diambil Abu Bakar ni tepat. Tepat. Okey. Contoh, ketika Rasulullah SAW sakit, sebelum baginda wafat, baginda ada siapkan satu pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Cucu angkat kesayangan Nabi SAW. Sebab Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi. Jadi Usamah ni anak pada Zaid. Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah ketika ni umur 17. 17? Jadi panglima tentera. Jadi pemimpin panglima tentera? Pemimpin tentera. Di bawah dia ada 700 orang tentera. 700. Dia nak pergi mana? Nak pergi ke Syam untuk memerangi Rom. Sebab Rom masa tu mereka kacau sempadan Islam. Bayangkan. Apa benda umur 17 dah pimpin tentera ni? Ya Allah. Lawan Rom. Kuasa besar. Astagfirullah. Saya tanya Awilah sikit. 17 dulu kita buat apa saya SPM lah. SPM lah 17 dulu kan. Kita dah SPM ho-ho-ha lagi. Lain macam dulu. Dia dah pimpin tentera dah. Ya, tapi sehingga para sahabat adalah yang pertikai. Kenapa muda sangat? Rasulullah kata apa? In tata'anu fi imaratihi faqad ta'antum fi imarati abihi min qabli. Jikalau kamu mempertikai kepimpinan dia, seolah-olah kamu mempertikai kepimpinan ayah dia sebelum dia. Maknanya Zaid bin Harithah ayah dia pun orang hebat. Dan Nabi kata, demi Allah, sesungguhnya dia telah diciptakan untuk itu. Maknanya Usamah ni orang hebat. Sahabat berfaham. Nabi nak hantar ke sana. Kemudian Nabi wafat. Ketika Nabi SAW wafat, Usamah masih lagi tak jauh daripada Madinah. Dekat je lah. Sahabat kata, wahai Abu Bakar, tarik balik. Tarik balik tentera Usamah. Sebab 700 tu dah cukup untuk kita pertahankan Madinah. Bayangkan 700 tu tak ada, siapa yang nak pertahankan Madinah? Madinah sedang bahaya. Sebab pepok murtad tadi dah mengancam untuk menyerang Madinah. Tulaiha apa semua. Mengancam untuk menyerang Madinah. Wahai Abu Bakar, tarik balik. Kita takut ketika ketiadaan tentera hebat tadi, 700 yang besar tadi, Madinah akan diserang. Abu Bakar kata apa? Ini teguh dia. Demi Allah. Tengok. Demi Allah, jikalau Madinah ni dah tak ada siapa dah sehingga bahaya itu telah mengancam seluruh penduduk Madinah termasuk isteri isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak akan tarik balik tentera yang dah disiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu teguh dia belakang sebab Rasulullah. Takkan Nabi tak tahu. Nabi akan wafat. Takkan Nabi tak Abu Bakar tak royak lah kata-kata. Dia tak royak lah sebab dia kata sebab Nabi dah buat, aku akan buat. Dia tak royak sebab Nabi. Ini yang ulama bincang kemudian hari. Sebab apa keputusan Abu Bakar ni tepat? Sebab takkan Nabi tak tahu Nabi akan wafat? Takkan Nabi tak tahu yang mereka akan menyerang, sesek murtad ni akan menyerang Madinah? Betul. Nabi tahu. Jadi keputusan Abu Bakar ternyata tepat sebab 40 hari perjalanan pergi dan balik Usamah tadi. Usamah menang dengan tentera Rom di Syam. Astaghfirullahalazim. Boleh menang? Boleh bawa balik ghanimah. Harta rampasan perang. Allah, hebat. Dan dalam perjalanan di psikologi juga orang Arab yang nak murtad di kawasan yang Usamah lalu tu, dia akan fikir banyak. Kita nak murtad sebab kita fikir Madinah dah lemah. Islam tak kuat. Tapi kalau boleh hantar sampai 700 tentera nak lawan Rom, mesti kuat. Dan hantar 700 lawan Rom. Tak sampai di akal lah. Hikmah dia juga banyak kabilah-kabilah yang nak murtad tak jadi murtad. Sebab tengok kekuatan yang ada di Madinah ni. Itu keteguhan Abu Bakar. Akhir sekali Abu Bakar buat keputusan hantar 12 tentera tadi untuk perangi Nabi palsu dan untuk perangi orang-orang yang tak nak bayar zakat. Teguhnya Abu Bakar. Lepas tu settle dah tu Usamah apa semua, perangi apa semua. Antara peristiwa yang penting juga berlaku iaitu perang Yamamah. Perang Yamamah. Terbunuhnya apabila 1/3 dia Islam nak lawan dengan golongan Musailamah laknatullah ni, 1/3 je tentera. Tapi boleh menang. Boleh cerita sikit lah. Dia pertama sekali Yamamah ni salah satu daripada siri-siri pertempuran yang berlaku dalam perang Riddah. Tapi yang penting secara natijahnya ialah Sayyidina Abu Bakar dalam masa tak sampai setahun. Daripada Rabiul Awal sehingga ke Rabiul Awal tahun 11 sehingga
awal tahun 12 Hijrah tu dah habis dah isu murtad. Maknanya 10 bulan ataupun tak sampai setahun. Tak sampai setahun. Settle semua. Settle. Dan Yamamah tadi salah satu. Dan Yamamah ni pertempuran yang terpenting. Sebab apa terpenting? Kenapa tu? Sebab tentera pertama Musailamah tadi, mereka mempunyai manpower lah 50,000 orang. Oh, 50,000. Ramai tu. 50,000. Jadi para sahabat pula lebih kurang 10 hingga 12,000 je. Allah, 1/3 lebih kurang. Maknanya banyaklah bezanya. Banyak beza. Macam kalau MMA tu 1 versus 5. Tak menang lah jawabnya. Tak menang lah ikut logik kita. Logik, Tapi para sahabat Musailamah sebenarnya dia kuat. Dia kuat sebab dah ada dua orang sahabat yang cuba untuk mengalahkan Musailamah tapi tak berjaya sehingga Sayyidina Abu Bakar minta tolong dengan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid ni hebat tak hebat, dia ni seorang jenis perang lah. Saifullahil Maslul. Saifullah, pedang Allah yang terhunus. Jadi Khalid ni dah lalu 2 medan dah. Oh, sebelum Yamamah ni? Yamamah. Okey. Tapi akhir sekali dia terpaksa pergi ke Yamamah untuk bergabung dengan sahabat-sahabat. Ni dah bergabung ni. Bayangkan dia. Kita biasa tengok Avengers kan. Okey. Dah merembang. Kumpul semua kita. Itu fantasi. Okey. Ini yang real punya. Reality yang berlaku. Sahabat-sahabat yang hebat-hebat dalam perang. Ikrimah bin Abi Jahal. Khalid bin Al-Walid. Itu anak Abu Jahal. Dan beberapa orang sahabat. Zaid bin Khattab. Adik kepada Sayyidina Umar. Okey. Bergabung dan berjaya kalahkan Musailamah Al-Kadzab. Dan dia terbunuh dengan seorang sahabat Nabi yang Nabi sedih bila tengok muka dia. Iaitu Sayyidina Wahsy. Yang masa perang Uhud. Ya, dia bunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Sebenarnya masa dia masuk Islam tu Allah dah ampun dah, tapi dia rasa bersalah. Dia nak tebus. Betul. Sebab sahabat-sahabat ni dengan Rasulullah ni dia sayang betul. Dia sayang betul. Dia tak boleh tengok Rasulullah sedih. Kalau ada perasaan yang buat Rasulullah sedih, dia nak settlekan benda tu. Jadi dia tebus, dia berjaya lempar tombak tu kepada Musailamah dan tak mati lagi. Orang jahat macam ni tak boleh mati terus. Dia kena siksa sikit. Siksa jahat. Tak boleh. Jadi ketika dia menderita sakit sebab tikaman tombak tadi, datang pula seorang sahabat Nabi lagi, Abu Dujanah, terus habiskan dia. Jadi tak boleh siksa. Tak boleh siksa. Haram. Jahat macam mana dia? Tak boleh. Geletik sikit je. Okey. Maknanya last adalah peperangan Yamamah. Yamamah. Dan bila terbunuh. Dan kesan dia besar. Okey. Sahabat sampai 2,000 syahid. Terbesar lah sepanjang sejarah awal Islam tu. Yang paling banyak syahidnya peristiwa ni lah. Sampai 2,000. Dan 50 orang daripada mereka itu tu hafiz Quran. Allah. Sebab tu Sayyidina Umar kata, wahai Abu Bakar, kamu kena kumpulkan Quran atas satu mushaf. Sebab apa? Ramai hafiz yang dah meninggal. Yang syahid. Bila dah ramai syahid, Quran makin kurang. Takut hilang. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar, tapi dia tu tak teguh. Aku pengikut. Bagaimana aku nak buat benda yang Rasulullah tak buat? Umar kata kamu kena buat. Sebab nanti akan hilang, masalah lagi besar. Jadi maka beliau pun perintahkan Zaid bin Thabit untuk kumpulkan Quran. Sehingga Zaid bin Thabit kata, demi Allah, kalau Abu Bakar suruh aku pindah ke bukit, lebih mudah daripada kumpulkan Quran. Beratnya amanah tu. Dia kumpulkan Quran daripada pelbagai tempat, daripada batu-batu, daripada orang yang hafal, daripada pelepah kurma, tulang, kulit. Nak dapat Quran yang sampai pada kita hari ni tu susah. Jadi permulaan pengumpulan tu zaman Abu Bakar. Dan pengumpulan kedua tu zaman Sayyidina Uthman tu kita akan cerita nanti. Lepas apa beza? Apa beza Abu Bakar dan Uthman dalam pengumpulan Quran tu? Beza tu. Nanti kita cerita di next episode lah. Beres, settle peristiwa Riddah untuk episod ni. Kalau boleh simpulkan sikitlah. Keputusan yang diambil oleh Abu Bakar ni, dia adalah satu keputusan untuk settle masalah dalaman. Politik dalaman. Politik walaupun Islam. Ada ancaman luar. Betul. Dia settlekan dulu dalaman. Kronologi yang paling mudah ataupun contoh yang paling mudahnya adalah seperti kalau kita nak semayang lah. Kita kena ambil air semayang dulu. Bersihkan diri kita dulu, baru kita semayang. Abu Bakar settlekan dulu orang yang tak nak bayar zakat, yang nabi palsu ni. Settlekan yang tanah Arab dulu. Sebelum melebarkan kuasa dia kepada dua empire yang menguasai dunia. Rom dan juga Parsi. Yang tu
kita cerita lepas ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Kita jumpa lagi untuk episod next. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi